Selepas beberapa bulan, datang wakil-wakil pemerintah daripada seluruh dunia Islam, wakil daripada Homs, wakil daripada Dimashq, wakil daripada Qahirah, wakil daripada Kufah, wakil daripada Baghdad, menghadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, tulis nama fuqara di negeri kamu, orang-orang fakir. Lalu sampailah senarai nama orang-orang fakir daripada negeri Homs. Sayyidina Umar membaca satu persatu, fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampailah kepada nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sayyidina Umar bertanya, amirukum faqir? Gubernur kalian fakir? Lalu jawab wakil daripada Homs itu, ya, gubernur kami fakir. Bahkan aku melihat beberapa hari di rumahnya tidak dihidup dan dibakar api untuk dimasak makanan. Amanah macam tu sekali. Menangis Sayyidina Umar sehingga membasahi jenggot Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Menangis kegembiraan. Sayyidina Umar gembira kerana itu pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam.